Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam madani, salam reformasi. Tu dia. Alhamdulillah. Kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Apa dia buat tu? Dan Alhamdulillah kita masih lagi bernafas, kita masih lagi diberikan kesihatan dan kekuatan untuk kita mengharungi kehidupan kita seharian, terutama dalam bulan Ramadan ini tuan-puan, dengan penuh berkat dan penuh kesabaran dengan penuh ujian, terutama kepada para politician, terutama kepada para pemain politik, termasuklah saya dan tuan-puan peminat politik semua, penyokong di sebelah pihak sana dan sebelah sini, perlulah menahan kesabaran. Okey tuan-puan, sebelum itu seperti biasa, arman kebenaran, jangan lupa kepada you all yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe, dan kemudian setelah habis melihat video ini, bolehlah tekan belanja saya satu like, dan kemudian berilah komen-komen yang membina atau tidak membina, terpulanglah kepada diri empunya badan. Okey, so hari ini dalam video saya kali ini, saya nak ulas tentang hal berkaitan dengan bailout. Bailout ni memang menjadi satu isu beberapa hari ini. Disensasikan perkataan bailout ini tuan-puan. Disensasikan oleh pihak media dan sebagainya, oleh pihak pembangkang. Mereka cuba menyamakan Datuk Seri Anwar ini dengan era zaman Najib dan sebagainya. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, ada orang yang tak tahu, ada yang DM saya, Abang Arman, cepatlah terangkan ni Sapura ni, apa benda Abang Arman, apa kaitan ni dengan kerajaan dan sebagainya. Okey, dia macam ni, pendek cerita. Okey, Sapura ni, dia Sapura Energy, dia adalah sebahagian daripada anak syarikat yang lahir daripada Sapura Holding lah. Okey, saya tak nak cerita pasal Sapura Holding, tapi cerita pasal Sapura Energy ni tuan-puan. Dia telah mula diwujudkan, tak silap saya, pada tahun 2017 tak silap. 2012, bulan Mei 2012. Okey, yang mana dia digabungkan dengan Sapura Crest dan Sapura Kencana. Okey, kemudian besar ke Sapura Energy ni tuan-puan? Okey, besar tak besar lah kalau saya tengok maklumat dekat saya ambil daripada Wikipedia je lah Kalau setakat 2017 lah kalau setakat dua pemilikan dia adalah syarikat liability terhad awam, dan setakat 2017 pemegang saham dia tuan-puan, bilangan pemegang saham berjumlah hampir 38,000, masa tepat dia 37,217 lebih pemegang saham, dengan mengekalkan 13.37% pegangan Sapura Teknologi Sdn Bhd dan City Group nominis Sdn Bhd yang memegang saham sebanyak 10.6%. Okey, so apa yang berlaku dekat sini tuan-puan? Okey, sebenarnya saya bukan nak cerita pasal pegangan saham ke, ataupun berapa dia punya equity, dia punya aset, berapa hutang dia, detail, no. Isu yang menjadi perdebatan pembangkang hari ini ialah mereka cuba menyamakan, dan mereka cuba nak spin, mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang yang tak ada prinsip, seorang yang cakap pusing. Kenapa tuan-puan? Okey, sebab kita ingat pada beberapa tahun yang lepas kan berlaku perdebatan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Razak. Ingat tak? Yang mana antara perkara yang dibincangkan, yang didebatkan pada masa itulah adalah tentang isu bailout. Dan pada masa itu Najib Razak memang nak melakukan bailout terhadap company-company yang berkaitan dengan kerajaan dan sebagainya lah, untuk menyelamatkan lah, sebab atas dasar untuk menyelamatkan company-company besar ini daripada terlongkok. Okey, pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tidak bersetuju lah. Kita tidak bersetuju. Kita tengok rakaman ni. Waktunya bagaimana Datuk Seri Anwar? Baik, kita nak tahu 165,000 syarikat SME dan syarikat kecil, majoriti Bumi Putra, yang gulung tikar 100,000 lebih. Apa? Bukan jadi masalah kita. 40,000 lebih yang muflis. Itu bukan permasalahan kita. Permasalahan kita adalah kerana menjaga kepentingan beberapa elit politik. Saya tidak nafikan keperluan kita melihat. Kita masih bermula dengan forensik audit.
Apa yang berlaku, bagaimana perjanjian dibuat, siapa ambil komisen, arahan siapa, orang politik mana. Itu semua kita kena tahu sebelum kita campur. Kalau tidak, kita buat andaian everything is alright. Tidak benar. Malaysian Airlines kita dah lihat, Perwaja kita dah tengok, dan banyak masalah-masalah lain ini yang harus menjadi pengajaran kepada kita. Tetapi tidak ada forensik audit. Orang yang ambil untung 1 bilion tak ada dikenakan apa-apa. Keuntungan satu pihak itu mengatasi. Jadi kalau kita nak campur dalam urusan ini, pertama setelah forensik audit, minta pengurusan sekarang beritahu penyelesaian mereka. Apakah perlu campur tangan kerajaan atau tidak? Kalau perlu, apa syaratnya? Bagaimana mereka, kita harus menggunakan siasatan lengkap dan rapi untuk menghukum yang bertindak, yang menyalahguna kuasa mereka. Kalau tidak, dia ulang, bukan baru, bukan 1, 10, 15 syarikat. Dan sekarang macam MRT, 20 bilion, 40 bilion, 60 bilion, apakah jadi kita tidak tahu. DNB, mula kita 10 bilion, 18 bilion, 20 bilion. Kita akan ulang permasalahan yang sama sehingga tidak ada integrity, tidak ada good governance, tidak ada perubahan tekad politik untuk membetulkan sistem yang wujud, yang saya katakan keadaan rasuah dan perlindungan yang sistemik. Tidak ada tekad ini. Yang ada bila ada masalah, dia empap kepada kita. Timbul masalah, dia empap kepada kita untuk menyelesaikan. Yang jadi punca masalah bagaimana? Datuk Seri Najib kata harga minyak, buat forensik audit. Tidak sebenarnya betul kerana semata-mata harga minyak, kerana banyak syarikat besar yang tidak mengalami masalah yang sama. Dan keduanya harus ada unjuran. Kalau ada kepakaran, pengurusan yang baik, yang tidak menyalahguna kuasa mereka, dia ada keupayaan untuk menjangka, untuk dapat meleraikan beberapa masalah dan kemelut yang dihadapi. Dia tak boleh melihat untung, pendapatan 100 juta setahun, kemudian bila ada masalah, hempap kepada kerajaan untuk selesaikan. Ini bukan cara kita urus syarikat di negara kita. Kerana ini bukan sahaja melibatkan, saya kata, 1, 2, dia akan berulang kalau tidak ada kesediaan untuk membawa perubahan. Boleh guna slogan transformasi ke reformasi, kalau tidak ada perubahan, tidak ada makna sama sekali. Okay, nampak dia tidak bersetuju dan menyatakan bahawa perlu diadakan audit forensik dan sebagainya. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjelaskan apakah sebab beliau tidak setuju dengan idea bailout itu. Ya, itu sebenarnya yang telah pun beliau jelaskan. Dan apa yang berlaku hari ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan satu gerakan yang boleh dikatakan sebagai mungkin satu tindakan bailout. Tapi sebenarnya tuan-puan, sebenarnya dia bukan bailout tuan-puan. Dia lebih kepada memberi pinjaman dana penstruktur untuk syarikat ini menstruktur semula. Ya, menstruktur semula. Itu maksudnya bukan dia memberi manfaat kepada pihak pemegang saham maupun ahli lembaga pengarah mereka, tetapi lebih kepada untuk pihak Sapura Energy ini membayar hutang kepada vendor. Yang hampir 2,000 vendor tuan-puan. 2,000 vendor melibatkan tak silap saya hampir 40,000 pekerja. Kejap saya tengok sini. Kalau kita tengok dekat Keratan Akhbar ini, kalau kita tengok okey. Kalau kita lihat suntikan 1.1 bilion bukan dana hangus, dilaksanakan dalam bentuk pinjaman. Nampak? Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengesahkan. Dia sebut perkataan pinjaman. Tak ada satu pun perkataan bailout dekat sini tuan-puan. Okey, kalau kita tengok kita baca sikit okey. Ini yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata apa? Apakah dana ini dana hangus? Tidak. Apa yang dilakukan ialah suntikan ini akan dijadikan modal pinjaman supaya pengurusan baru mudah-mudahan akan mengurus dengan lebih baik, mendapat keuntungan dan membayar semula dana suntikan RM1.1 bilion. Ia bukanlah suntikan dana tetapi dilaksanakan dalam bentuk pinjaman, kata Anwar yang juga Menteri Kewangan ketika berucap dalam perhimpunan bersama warga Kementerian Kewangan MOF di sini hari ini pada 13 ini, berita pada 13 Mac lepas lah, beberapa hari lepas. Okey, dan seingat saya tentang perkara ini juga Datuk Seri Anwar juga telah mengatakan kalau kamu nakkan bantuan dana pinjaman ini, kamu mestilah melakukan beberapa perkara, termasuklah melakukan audit forensik. Betul tak? Dan kalau kita lihat kat sini, Datuk Seri Anwar pun mengatakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah
berkata keputusan itu dibuat selepas melalui proses ketat termasuk pelaksanaan audit forensik yang dilakukan oleh firma perakaunan antarabangsa iaitu Ernst & Young EY bagi mengenal pasti masalah sebenar dalam syarikat tersebut. Maksudnya dana ini Datuk Seri Anwar Ibrahim luluskan untuk bantu Sapura Energy ini membayar vendor mereka ini, itu pun setelah mereka melakukan audit forensik. Setelah mereka buat audit forensik, setelah ada laporan audit, barulah Datuk Seri Anwar memberikan dana pinjaman tersebut. Dan perlu diingat, ia perlu dibayar semula kepada pihak kerajaan. Tapi pada awal, pada peringkat awalnya dan pada yang pentingnya, bukan bantuan dana hangus, tidak. Bukan bail out. Ia sebenarnya adalah lebih kepada dana pinjaman untuk membantu syarikat tersebut melakukan penstrukturan semula dan juga membayar hutang-hutang yang ditanggung, yang dituntut oleh vendor, oleh 2,000 vendor ini, tuan-tuan. Ini kena fahamkan. Jadi apa yang saya nak highlightkan kat sini hari ni, tuan-puan, ini satu benda yang kelakar lah, seperti yang saya katakan dalam live TikTok saya. Ini puak-puak Perikatan Nasional PAS ni terutamanya. Saya tak pastilah sama ada mereka ni memang pakar, ataupun mereka buat-buat pakar, ataupun mereka memang saja nak berpusing-pusing, nak mencari kesilapan, ataupun mereka meneliti di setiap telitian itu untuk mengenakan PMX. Jadi kita tengok apa pula kata pihak PAS ni. Kita tengok dalam harakah. Ini setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, tiba-tiba dia pun nak juga. Kalau kita tengok kat sini, menjawab pelaburan RM1.1 bilion dalam Sapura Energy. Ni nampak ni. Ni pakar ekonomi dia ni. Hari ni dia jadi pakar ekonomi pula. Ketua Penerangan PAS Malaysia, Ahmad Fadil Syari berkata, ironinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mencadang supaya audit forensik dilakukan terhadap SCB ketika debat dengan Mantan Perdana Menteri. Namun kata perkara itu tidak dilaksanakan sekarang dan tiba-tiba 1.1 bilion boleh disalurkan tanpa ketulusan penuh pada rakyat. Nampak tak? Korang nampak tak? Tadi dalam laporan akhbar, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjelaskan bahawa telah dilakukan audit forensik. Syarikat telah pun melaksanakan pelaksanaan audit forensik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan bail out. Dana pinjaman, bro. Tak, ni Fadli Syari ni saya pelik apa yang dia faham. Korang faham tak sebenarnya? Macam saya tanya tuan-puan semua lah. Tuan-puan faham tak sebenarnya? Laporan akhbar yang saya tunjukkan tadi dengan apa yang dijelaskan, yang diceritakan oleh Fadli Syari dalam laporan akhbar harakah ini, tuan-puan. Kita rasa pelik kan? Sebenarnya dia faham apa ni? Dia masih lagi nak menyindir konon-kononnya. Dia kata malahan suntikan dana kali ini jauh lebih besar. Adakah ini bukti bahawa beliau tidak konsisten dalam pendirian? Pula dah. Tu saya cakap ni, tuan-puan. Lebay ni, dia faham ke tak? Dia faham tak bahasa Melayu? Saya tak tahu Fadli Syari ni orang mana. Orang Rohingya ke? Kan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cakap lah dalam laporan akhbar, dalam ucapan beliau. Saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan syarikat besar. Puluh ribu syarikat kecil yang kadang-kadang terlantar tidak dipedulikan. Tapi dalam kes ini, kita kena tahu, boleh tegur dan kritik dan serang. Dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu. Kita mulakan dengan forensik audit. Kenal pasti apa permasalahannya. Dan siasatan, kalau ada apa-apa penyelewengan, penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran, itu diteruskan. Saya semak juga 2 hari 3 hari yang lalu, diteruskan. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasat apakah ada keterlanjuran. Kemudian ketiganya, kita tidak beri ruang untuk kepada syarikat. 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja. Sekitar 2,000, 80% itu vendor-vendor Bumiputra yang telah memberi sumbangan. Bagaimana harus mereka dihukum? Tengok dalam dunia politik, kalau saya tak tolong, Anwar khianat. Dia bukan lagi membantu memperjuangkan nasib Bumiputra, dia hanya menjadi juru cakap DAP. Sini salah di sini. Jadi itu, kalau kita buat, dia kata ini kita bantu. Saya tidak bantu menyelamatkan tokoh-tokoh kaya. Wang itu tiap sen
terus kepada vendor yang telah bekerja dan tiada dapat bayaran. Baik. Dalam speech beliau ni, beliau dah kata, ini bukanlah bailout, ini bukanlah bantuan dana hangus. Tidak, tuan-puan. Bukan suntikan dana hangus, tidak. Dan suntikan dana pinjaman ini pun tidak mendatangkan apa-apa keuntungan pun kepada ahli lembaga pengarah ataupun pemegang saham. Tidak. Dia diberi adalah semata untuk membantu 2,000 vendor ini, yang mana hampir 83% daripada vendor-vendor ini adalah terdiri daripada syarikat Bumiputra. Yang mana mereka mempunyai puluhan ribu pekerja, tuan-puan, yang tidak dibayar oleh Sapura setelah beberapa tempoh. Ini yang cuba dibantu oleh kerajaan hari ini, kerajaan Madani, tuan-puan. Ini yang patut kita faham. Dan sepatutnya, kan, player politik macam Pak Lebay ni, dia kena faham lah. Dia YB kot. Kan, mereka pun ada pengalaman dalam politik, dalam pentadbiran. Kan, betul tak? Jadi saya pun agak tak faham jugalah. Sebenarnya apakah yang bermain di minda mereka? Kita tengok ni Kemudian dia kata apa lagi? Persoalan yang perlu jawab ialah mengapa hanya SEB menerima pelaburan ini? Syarikat apa ni lah, Sapura Energy Berhad saja menerima pelaburan ini, sedangkan banyak syarikat perkhidmatan minyak negara lain juga menghadapi kesukaran. Allahu Rabbi. Apakah mekanisme lain seperti persoalan semula hutang telah dipertimbangkan sebelum kerajaan mengambil keputusan untuk campur tangan? Oh, nampak tak? Ini cara pembangkang, nampak? Dia mengeluarkan satu isu, dia cuba nak membangkitkan isu lain pula. Kenapa pula Sapura? Kenapa pula benda ni dah confirm ke? Benda ni kenapa tak bincang dan sebagainya? Bang, tak payah nak sembang banyak lah bang. Ceritanya sekarang ni, kan, yang bagi duit tu PNB, bukannya kerajaan. Duit tu datang bukannya daripada MOF, tuan-tuan. Duit tu datang daripada Permodalan Nasional Berhad. Jadi kenapa perlu perkara ini dibawa kepada kabinet untuk dibincangkan? Duit itu kan milik PNB. Dan kita tahu Permodalan Nasional Berhad ni, tuan-tuan, dia bukan kecil-kecil anak punya company, tuan-tuan. Ini bukan SG4, tuan-tuan. Ya, ini adalah syarikat yang dah memang kata apa, berikan penuh kerajaan, tuan-tuan. Kalau setakat company macam SG4 tu, PNB pun tak nak bagi duit. Ini Sapura Energy, tuan-tuan. Kita pun tahu last year punya revenue pun hampir 4 bilion, tuan-tuan. Dan PNB ni, tuan-tuan, dia bukanlah kecil anak. Dia nak melabur ke dalam satu-satu company tu, tuan-tuan. Mereka ada risk management study, tuan-tuan. Dia tengok dulu risiko, dia tengok dahulu audit forensik yang telah dibuat oleh company tersebut, barulah dia akan melabur di dalam company tersebut ataupun memberi dana bantuan ni tadi. Sebab itu bila PMAC menekankan sebab itulah pentingnya apabila PMAC menekankan tentang audit forensik. Nampak? Jelas KSP angguk kalau dia betul. Jadi baik. Apa kata kalau kita kata baik biar dia bankrupt semua? Apa jadi? Ini sahaja satu-satu syarikat oil and gas Malaysia yang boleh operasi di bawah pelaksanaannya. Kalau tutup, maknanya tidak ada syarikat yang mampu mengendali, maknanya seluruh kegiatan di peringkat hiliran gitu ya, hiliran atau peringkat bawah pelaksanaan dia, itu semuanya syarikat asing. So kita ada problem sekarang. Bukan bailout ini menyelamatkan syarikat besar dengan pengurusannya. Pengurusan kanan semua mesti keluar. Itu syarat kita. Mesti diganti dengan pengurusan baru. Dan kalau ada permasalahan atau yang melibatkan keperluan siasatan, itu diteruskan. Itu urusan kita. Dia macam ni lah saya bagi satu analogi lah mungkin panggil analogi ataupun satu orang kata perumpamaan lah Okey, saya ada kawan dia bisnes. Saya adalah orang kaya. Saya orang kaya. Saya banyak duit. Okey, kawan saya ni bisnes. Dan kawan saya yang kedua ini pun bisnes. Bisnes yang sama. Dua-dua buat bisnes oil and gas. Dua-dua ni. Ya? Okey. Saya tahu dua-dua ni menghadapi masalah dan saya adalah antara orang yang pemegang saham juga, yang ada saham di dalam kedua-dua syarikat ni. Contoh lah Okay, saya ada kepentingan lah kepada mereka. Senang cakapnya ada kepentingan.
Akan tetapi, antara dua orang ni tadi, saya andaikan ni A dan juga B. Ya? Dua-dua ni bermasalah. Tetapi, yang A ni pernah datang berjumpa saya, dah pernah menyuarakan bahawa dia nak minta bantuan saya. Tapi yang B ni pula, senyap je. Dia pun tak cerita. Cuma dia ada maklum lah. Aku tengah susah ni. Aku pun, alamak pening lah nak bayar gaji pekerja. Kan apa semua. Tapi dia tak pernah pun minta. Tak pernah minta. Dan saya pula, saya pun takkanlah bertanya. Betul tak? Buat apa saya nak tanya? Dia tak minta. Tapi orang ni pula, yang A ni tadi, dia tanya saya. Man, boleh tak? Aku nak pakai, kau pam aku sikit lah modal. Bila dia pam saya cakap dengan dia balik. Bro, tak ada masalah bro. Aku boleh bantu kau. Tapi untuk bayar hutang lah. Sebab kau banyak hutang kan. Okey. Tapi dengan satu syarat, aku cakap. Dengan satu syarat, kau akan tunjukkan kau punya audit account kau. Aku nak tengok. Kan, kau ni betul ke nak pakai duit aku ni untuk bayar hutang? Kan, takut kau pergi joli, pergi beli Ferrari ke, Mustang ke, mana tahu. Nampak tak? Faham tak? Ini saya buat perumpamaan yang paling mudah lah. Dan dia bukan isu, bila dia tanya saya pinjaman, saya minta audit. Dan saya perlu pula, nantilah aku bincang dengan bini aku. Nantilah aku kena bincang dengan kawan-kawan aku yang lain. Faham tak, tuan-puan? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Jadi ini, tuan-puan, ini masalah ni. Inilah masalah kepada pihak PAS ni. Mereka suka mewujudkan benda yang tidak-tidak. Sedangkan masa pentadbiran mereka 33 bulan, ni, bye, Abang Lebay nak tanya, direct nego projek, perkara yang diluluskan semasa 33 bulan, terutama semasa zaman darurat, 2 Perdana Menteri di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, terutama Muhyiddin Yassin. Ada tak bertanyakan pada Kabinet Parlimen? Ada tak dibincangkan? Ada tak meminta persetujuan daripada Parlimen? Dalam Parlimen dan sebagainya, ada tak? Tak ada pun kan? Sementara Parlimen didarurahkan. Didarurahkan. Tak payahlah kau nak cerita, kau nak tegur tata kelola kerajaan Madani, yang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia berpengalaman menjadi Perdana Menteri. Fadli Syari, kau pernah jadi Perdana Menteri ke? Tak pernah. Tak pernah kan? PAS tak habis Kelantan dengan Kedah pun hancur. Cuba tengok ni graf 3 negeri pantai timur. Nampak? Pahang di bawah kerajaan Madani sekarang ini. Dilihat Kelantan dan Terengganu. Kita sangkakan Kelantan. Rupanya Terengganu yang paling teruk. Kan? Ni, yang dipimpin oleh kononnya bakal Perdana Menteri ke-11, oleh PAS, diwar-warkan, inilah pakar teknokrat, orang yang hebat, seorang engineer, IR dan sebagainya. Pelaburan baru 2024 hancur, tak sampai 1 bilion bang. Kau tak habis negeri apa ni? Tak payah jangan duk sembang lah pasal royalty bagai, tak payah. Yang ada dalam negeri kau, kan? Apa yang kau buat? Apa tak habis urus yang kau orang buat? Okeylah. Tak apalah tuan-puan. Okey. Setakat itu dulu hari ni. Kesimpulan dia lah. Kesimpulan dia ialah senang saja. Poin saya nak sampaikan kepada anda semua, kepada tuan-puan semua, bahawa isu Sapura Energy ini bukanlah satu perkara bailout ataupun sumbangan ataupun suntikan dana hangus daripada kerajaan kepada syarikat Sapura Energy ini, tuan-puan. Ia lebih kepada, kalau kita rungkaikanlah yang tersirat, ialah sebenarnya kerajaan Madani, PMX sedang menyelamatkan, memberi bantuan kepada 2,000 vendor yang telah menanggung kos yang tidak dibayar oleh pihak Sapura Energy ini setelah sekian lama. Dia menyelamatkan puluhan ribu pekerja yang berada dalam syarikat-syarikat vendor ni, tuan-puan. Itu je sebenarnya. Korang pegang ini dah cukup. Tak payahlah kita nak dengar dakwah daripada PAS ke, Bersatu ke, whatsoever ke. Tak kisahlah Perikatan Nasional ni duk cerita itu, cerita ini. Ni kenapa tak ada lulus, tak ada. Tak. Itu bukan isu dia. Sekarang ni tugas kerajaan apa, tuan-puan? Benda tu straight to the point. Tu follow the flow. Benda datang, audit forensik ada, kerajaan pertimbangkan untuk bantu, okey dia bantu.
Dan setelah cukup tempoh, kamu bayar balik. Dan benda itu tidak mendatangkan kerugian pada kerajaan. Sebab apa? Ada bayaran balik, tuan-puan. Tidak hangus. Dia bukannya pemberian, bukannya orang kata apa 700 juta yang kita tak tahu pada pergi, masih lagi dalam peringkat siasatan. Ingat isu 700 juta keluarga Malaysia 600 bilion zaman Muhyiddin Yassin. Mana pergi? Tak tahu ni. Minta audit forensik untuk dibincangkan, bukan dibentangkan pada 2 tahun lepas ni, masa awal awal apa orang kata pentadbiran PM Act. Masa tu persidangan parlimen pertama, saya ingat lagi pada minggu pertama itu, kau ingat tak? Cabut lari semua lebay-lebay. Ni pimpinan Perikatan Nasional merajuk keluar dewan, lari tak nak. Buat apa nak bincang pasal audit forensik ni semua? Benda dah lepas, kita dah sahkan audit tersebut, kenapa nak bincang? Pula dah. Tapi bila tiba kerajaan Madani, macam-macam korang minta. Semua nak salahkan kerajaan Madani. Sampai kemah runtuh, kena tiup taufan pun, kena tiup angin pun nak marah kerajaan. Nak marah agensi-agensi yang berkait dengan kerajaan. Kereta aksiden, kes curi, kes gaduh ke kes bunuh yang berlaku sekarang, semua nak kaitkan dengan kerajaan Madani. Inilah tuan-puan. Apabila hati itu sudah hitam, perasaan itu sudah koyak, maka inilah yang berlaku, tuan-puan. Inilah dia permainan politik sempit yang dipersembahkan oleh pihak Perikatan Nasional. Sama ada pihak penyokong maupun pemimpin, sama je perangai. Tuan-puan, saya menyerulah kepada tuan-puan, sahabat semua, rakyat Malaysia, buatlah orang kata apa, pertimbangan yang bijak dan cerdik, tuan-puan. Jangan terpesona dengan kata-kata lembut halus mereka melunakkan dengan candu agama dan juga candu bangsa, dan akhirnya kita terperangkap dan terpedaya. Tuan-puan, bukti dah banyak dah, Allah dah tunjuk, tuan-puan. Tuhan dah tunjuk dah bukti yang banyak. Kita lihat bagaimana apa yang berlaku di Kedah, apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Terengganu. Fikir-fikirkan, tuan-puan. Okey, tuan-puan. So, itu saja untuk ulasan saya hari ini, tuan-puan. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Terima kasih kepada yang memberi sokongan. Teruskan menyokong saya, teruskan menyokong video saya. Dan insyaAllah saya akan sampaikan lagi dengan info-info yang lebih menarik dan lebih berfakta, insyaAllah, tuan-puan. So, akhir kata daripada saya, tuan-puan, sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa kepada yang belum subscribe channel saya ini, subscribe lah channel saya dengan tekan button subscribe. Dan setelah korang melihat video saya ini, tekanlah, belanjalah saya satu button like dan juga komen, tuan-puan. Dan jangan lupa juga kalau dapat sebarkanlah apa yang saya sampaikan ini, tuan-puan. Kenapa? Ini adalah poin dan fakta yang tepat yang saya sampaikan. Ini adalah kebenaran yang saya cuba bawakan kepada anda semua, insya-Allah. Dan hanya dengan kebenaran sahajalah negara kita akan mencapai kemajuan dan kemakmuran. Akhir kata, tuan-puan, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, penipu, penyakau dan pembelit itu datang daripada pihak Perikatan Nasional. Madani, semoga Madani dipermudahkan, Perikatan Nasional diperludahkan. Okey, tuan-puan. Apa pun, tuan-puan, yang penting apa, tuan-puan? Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.